Buat bisnes Amway ni kena jual barang dan cari orang ke? Okey, so siapa yang tak tahu lagi, bisnes Amway ni adalah sebuah perniagaan. Dia sama je macam bisnes dekat luar, macam ejen stokis, lepas tu macam kita berniaga kedai makan, kedai runcit, minimarket. Sama je konsep bisnes. Okay, so untuk kita dapatkan sale, of course kita kena cari orang untuk kita buat jualan. Okay, tapi dalam Amway ni dia sangat-sangat special sebab konsep kita adalah ajak orang tukar kedai kepada kedai Amway. Okay, sebab beli dekat Amway, bila bayar RM20 kita akan dapat point. Tetapi yang paling best bila daftar sebagai ABO, kita akan dapat cashback. So, beli dan dapat cashback. So, kita ajak orang untuk tukar kedai. Okay, dalam Amway ni, dia ada 600 produk lebih tau. So, bayangkan, untuk satu customer, kita boleh jual sampai 600 produk. So, minimum dalam 20-30 produk macam tu lah kan, biasa orang beli. So, bayangkan kalau itu baru satu customer, belum lagi customer yang ramai. Okay. Dan dalam bisnes Amway ni paling best kita tak perlu selamanya menjual. Okay, so kita binalah dalam 1 ke 2 tahun, 3 ke 4 tahun ikut kita punya usaha dan selepas tu kita dah boleh relax. Ada ramai sangat leader-leader yang hebat, dia dah stop buat Amway ni tapi income dia masih berjalan. Nak tahu tak macam mana? Klik je link dekat bio untuk Aziz bantu awak. Okay?